Ramai orang fikir rumah cantik bermula dengan cat yang mahal. Tapi sebenarnya, kecantikan cat bermula daripada asas dinding yang betul. Sebelum proses mengecat, antara bahagian paling penting ialah proses simen minyak atau dikenali sebagai plaster licin untuk bahagian dalaman rumah. Proses ini bermula dengan plaster kasar terlebih dahulu. Ketika plaster kasar masih dalam keadaan sesuai dan belum kering sepenuhnya, kita teruskan dengan plaster minyak di atas permukaan tersebut. Kenapa buat macam ni? Sebab lapisan plaster minyak dapat membantu menghasilkan permukaan dinding yang lebih kemas, licin dan memastikan kemasan lebih cantik sebelum cat dibuat. Berbeza dengan skin coat biasanya adalah lapisan kemasan nipis yang boleh dibuat kemudian selepas plaster kering atau pada permukaan tertentu yang memerlukan kemasan tambahan. Sebab itu, jangan hanya fokus kepada warna cat sahaja. Asas dinding yang berkualiti akan menentukan hasil akhir rumah anda. Di Zasma Home, setiap proses pembinaan diberi perhatian dari asas hingga kemasan akhir. Sebab kami percaya, rumah yang berkualiti bukan sekadar nampak cantik, tapi dibina dengan proses yang betul. Nak tahu lebih banyak ilmu pembinaan rumah? Follow Zasma Home Construction untuk perkongsian seterusnya.